dan alam sekitar seperti yang kita rayakan pada hari ini. Hadirin yang sekalian, projek memperkasakan komuniti bagi menambah baik kehidupan melalui ekopelancongan dan sekuriti makanan oleh GEC yang telah bermula pada Mac 2024, hampir 2 tahun ya, adalah satu contoh yang baik bagaimana pendekatan bersepadu antara kerajaan, organisasi pelaksana dan komuniti boleh menghasilkan kesan positif yang menyeluruh. Kami di Yayasan Hasanah amat berbangga kerana dapat menyokong pelaksanaan projek GEC dengan kerjasama JAKWA serta pelbagai agensi di peringkat negeri dan daerah. Kejayaan ini hanya boleh dicapai apabila setiap pihak berperanan secara aktif dan bersinergi, berkongsi tanggungjawab dan komitmen. Hari ini, kita dapat menyaksikan hasil nyata daripada usaha tersebut melalui perasmian Jok Mado di Kenang. Satu destinasi ekopelancongan yang bukan sahaja menonjolkan keindahan semula jadi kawasan ini, tetapi turut mengekspresikan warisan, budaya dan identiti masyarakat Temia di kampung orang asli Kenang. Ini adalah manifestasi langsung daripada prinsip pembangunan berteraskan komuniti dan nilai-nilai tempatan yang kita semua hargai. Melalui inisiatif ini, komuniti bukan sahaja menjadi penerima manfaat, tetapi kini saya difahamkan telah menjadi penggerak utama perubahan melalui penubuhan Koperasi Orang Asli Kampung Kenang Baru Sungai Siput Perak Berhad ataupun KOAKKB bagi mengurus dan mentadbir aktiviti pelancongan secara tersusun dan mampan. Ini mencerminkan pendekatan berasaskan komuniti ataupun Community Based Approach CBA yang diterapkan oleh teras pembangunan komuniti di bawah Yayasan Hasanah, di mana pembangunan yang berimpak setempat diterajui oleh pemimpin komuniti dan disokong oleh pelbagai pihak berkepentingan, termasuk organisasi masyarakat sivil dan agensi kerajaan. Yayasan Hasanah amat menghargai semangat dan komitmen komuniti Kampung Kenang yang telah melalui pelbagai latihan, bengkel serta lawatan pembelajaran untuk memperkukuhkan kapasiti mereka di samping mempelajari aspek keselamatan dan juga pengurusan kewangan yang juga aspek penting selaras dengan agenda pembangunan negara. Usaha ini jelas menunjukkan bahawa apabila komuniti diberi ruang, kepercayaan dan peluang, mereka mampu membina masa depan yang lebih lestari dan berdikari. Hadirin sekalian, inisiatif Jok Mado di Kenang juga mencerminkan nilai-nilai utama yang dipegang oleh Yayasan Hasanah, iaitu keharmonian antara manusia dan alam, pemberdayaan komuniti serta pembangunan mampan yang berimpak jangka panjang. Kami percaya ekopelancongan yang digerakkan oleh komuniti seperti ini bukan sahaja dapat meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan, tetapi turut menyumbang kepada pemeliharaan biodiversiti dan warisan budaya negara. Oleh itu, saya amat berharap agar YB dapat mempertimbangkan untuk mengangkat Jok Mado di Kenang sebagai sebuah model kejayaan ekopelancongan berasaskan komuniti di negeri Perak. Ya YB, it should be a model that we can share with others. Serta seterusnya mempromosikan secara strategik melalui agensi pelancongan negeri Perak sebagai salah satu destinasi pelancongan utama yang berpotensi tinggi. Diharapkan inisiatif ini bukan sahaja dapat meningkatkan daya tarikan pelancongan negeri, malah mampu menjana impak sosioekonomi yang mampan kepada komuniti setempat, khususnya masyarakat orang asli. Harapan kami juga agar kejayaan projek ini menjadi model inspirasi kepada komuniti lain di seluruh negara, bahawa dengan bimbingan, kepercayaan dan kerjasama, komuniti luar bandar juga mampu berdikari, mengurus sumber alam secara lestari dan menjadi peneraju kepada ekonomi hijau di masa hadapan. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan projek ini, khususnya kepada pihak komuniti orang asli Kenang, agensi kerajaan negeri Perak,
serta rakan pelaksana GEC yang telah menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang pelaksanaan projek. Semoga Jok Mado dikenang akan terus berkembang maju dan menjadi satu lagi mercu tanda iko pelancongan berasaskan komuniti yang berjaya di negeri Perak, membawa manfaat berpanjangan kepada komuniti, pengunjung dan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Lakshmin Muruga, Ketua Pembangunan Komuniti dan Bantuan Kemanusiaan Bencana, di atas ucapan beliau sebentar tadi. Yang berhormat tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Terbang di awan burung jentayu, batang jerami di atas papan. Tampillah YB hamba merayu, bersama ucapan kata perasmian. Majlis dengan sukacitanya yang menjemput Yang berhormat Tuan Loh Zi, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri Perak, untuk merasmikan Majlis Jok Mado dikenang Kawasan Rekreasi dan Eko Pelancongan Perkampungan Orang Asli Kampung Kenang 2026. Terima kasih pengurusi majlis, Tuan Faizal daripada Global Environment Center, Tuan Lakshmin from Hazana, Tuan Hairul Nizam, Tuan Haizarul, Profesor Tok Batin, rakan-rakan semua yang hadirin sekalian. Salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera. Saya difahamkan teks ni kena baca semua. Sebab kalau tak baca, nanti yang tulis tu dia 3 malam tak tidur, tak tulis teks, kan? Jadi pertama sekali saya ingin nak mengucapkan terima kasih kepada semua, dan juga saya berbesar hati kerana dapat bersama hadir pada hari ini bagi menyempurnakan majlis perasmian Jok Mado dikenang, satu inisiatif iko pelancongan berasaskan komuniti di Perak yang mencerminkan kerjasama erat antara kerajaan, organisasi pelaksana, rakan pembiaya dan juga komuniti setempat. Jadi bagi pihak kerajaan negeri Perak dan juga sebagai adun kawasan ini, saya ingin merakamkan juga penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Global Environment Center atau GEC atas peranan aktif mereka sebagai rakan pelaksana, dan juga kepada Yayasan Hasanah yang juga daripada Kementerian Kewangan Malaysia atas sokongan pembiayaan, serta juga kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA dari negeri Perak atas komitmen berterusan dalam memastikan kebajikan dan pembangunan komuniti orang asli di negeri Perak sentiasa diberi keutamaan. Tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak berkepentingan lain dari jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, dan juga hadirin sekalian yang meruangkan masa hari ini. Tahun ini merupakan tahun 2026 yang juga tahun melawat Malaysia. Jadi cocoklah pelancaran kali ini dan juga projek kali ini siap, sempurna dan boleh dirasmikan, yang menandakan permulaan sesuatu yang menarik, di mana kita boleh lihat Kampung Kenang ataupun Jalong Tinggi ni berada di dalam peta pelancongan negeri Perak. Jok Mado dikenang membuktikan bahawa pembangunan pelancongan boleh dilaksanakan secara inklusif dan mampan, dengan komuniti berperanan sebagai penggerak utama selaras dengan pendekatan Malaysia Madani yang menekankan kesejahteraan rakyat, kelestarian alam sekitar dan juga keadilan sosial. Jadi inisiatif ini juga memberi mesej yang jelas bahawa pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar tidak perlu bergerak secara berasingan. Sebaliknya, boleh saling melengkapi apabila dirancang dengan teliti dan dilaksanakan bersama komuniti melalui kaedah pintar atau pendekatan public-private partnership.
Jadi untuk makluman semua, anggaran kos keseluruhan pembangunan pelaksanaan Jok Mano di Kenang ni mencecah hampir 500,000. Bukan daripada saya, bukan daripada Yayasan Hasanah dan sebagainya. Tetapi yang penting kita kena lihat, dia merupakan hasil gabungan. Ini yang penting. Biar Yayasan Hasanah, biar Kementerian Kewangan, biar daripada GEC, daripada Jakwa, daripada pejabat tanah, daripada kerajaan negeri. Dan saya pasti dan yakin, walaupun tak sebetar ratus ribu atau puluh ribu, Tok Batin juga berkorban menyempurnakan projek ini. Kerana kadang-kadang apabila kita bekerja, ada yang kata, Tok lapar, ada tak makan sikit-sikit. Jadi Tok Batin pun kena buka cari poket dia ada berapa. Kalau ada 20, tapaulah RM20 punya makanan. Kalau ada 30, boleh tapau lebih sikit, bungkus bawa makan bersama warga kampung, termasuk juga warga-warga koperasi. Jadi ini merupakan satu kerjasama erat daripada keseluruhan, biar daripada masyarakat, pimpinan kampung, sehingga ke pimpinan negeri, kepada pimpinan negara, dan juga agensi-agensi serta NGO-NGO, untuk membuktikan satu benda, bahawa pembangunan tidak semestinya menghancurkan. Pembangunan boleh dibangunkan atas bangun secara bersama. Kita boleh lihat di sini, di mana dengan harapan kita, apabila kita membangunkan kawasan pelancongan ini, kita berharap anak-anak muda kampung tidak perlu meninggalkan kampung. Anak-anak muda kampung boleh mencari rezeki di dalam kampung, tempat kegemaran mereka. Sebab kita tahu bahawa anak-anak kampung, kalau suruh dia pergi kerja kat bandar untuk mencari rezeki, dia nak. Tapi bila dia tidur sana, tengok atas konkrit, tengok kiri konkrit, tengok kanan konkrit, dia tak selesa. Dia nak tengok atas nampak pokok, tengok kiri nampak sungai. Itulah anak-anak kampung kami di sini, anak-anak kita di sini. Jadi pembangunan ini sesuai sangat dengan aspirasi kita, dan juga mencerminkan sesuatu yang sangat indah. Dia mencerminkan sesuatu yang telah dipelajari daripada komuniti orang asli yang ada di Malaysia, daripada orang-orang Temiah khasnya di Sungai Siput dan kawasan sekitar, bahawa dengan menjaga alam sekitar, kita boleh juga menjaga rezeki kita. Menjaga rezeki kita, mencari rezeki kita, tidak seharusnya memusnahkan alam sekitar. Dan sini saya ingin membuat satu cabaran kepada rakan-rakan di sini. Kita buktikan dengan menjaga alam sekitar, bukan sahaja kita mampu mencapai tahap mencari rezeki, tetapi saya harap rakan-rakan di sini hari ini, terutamanya rakan-rakan daripada koperasi, boleh membuktikan dengan menjaga alam sekitar, kita boleh mampu mencari lebih rezeki daripada apa kita dapat di bandar. Jadi dengan itu, saya rasa komitmen kami, biarlah di pihak Yayasan Hasanah, GEC, di pihak Jakwa ataupun pejabat daerah, terutamanya saya mewakili kerajaan negeri, kami memberi komitmen di sini bahawa kami sanggup bekerjasama untuk membantu rakan-rakan kampung untuk membuktikan bahawa anak-anak kampung mampu menjana pendapatan yang lebih tinggi dengan menjaga alam sekitar yang ada di sini. Ini sesuatu yang unik. Kebiasaannya, sebab saya pun menjaga pelancongan, kebudayaan, dan pada masa yang sama saya juga menjaga industri. Jadi kita lihat, apabila kita menjaga industri, apabila kita membina kilang, apabila kita membuat pelombongan, ia merupakan sesuatu usaha yang saya definisikan, kalau ekonomi dia panggil finite, benda yang boleh habis. Contoh, kalau kita lombong, biarlah lombong biji ke, lombong emas ke, lombong apa benda, lombong habis, dah tak boleh buat apa. Kita nak buat kawasan industri, kita potong pokok, kita tolak ladang, tapi benda tu akan habis. Tetapi cuma dengan cara yang telah
dipelajari oleh orang-orang masyarakat Temiah dan juga orang asli di Malaysia ni. Cuma dengan cara menjaga alam sekitar, di mana hasil kita akan berkekalan, dan juga di mana juga kita boleh menjamin anak cucu kita juga akan mendapat hasil yang berkekalan. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan dan juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yayasan Hasanah, Kementerian Kewangan Malaysia atas sokongan dana yang diberikan, kepada GEC dan Jakwa yang telah memainkan peranan penting sebagai perancang pemudah cara pelaksana projek ini, dan juga saya berharap Yayasan Hasanah melalui rakannya daripada GEC untuk meneruskan inisiatif-inisiatif komuniti seperti ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih tadi atas skrip. Sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih daripada hati saya. Sebab saya rasa Tuan Faizal dengan Tuan Rasmi tak tahu, Tok Batin ni sakit kepala tau. Saya dah pujuk dia orang 10 tahun buat kawasan pelancongan. Tok Batin tak nak. Dia kata YB ni mungkin datang nak tipu saya. Dia bagi duit saya sikit, lepas tu hilang satu kampung. Betul tak Tok Batin? Ada kan? Ini perasaan daripada saya. Mereka tak akan cakap ya, tapi saya faham ini merupakan perasaan daripada Tok Batin yang mewakili penduduk kampung. Sebab kebiasaannya orang luar datang masuk kampung, mula-mula dia bagi gula-gula, lepas tu dia bagi biskut, lepas tu dia bagi, ini nasi kanda bagus punya, nasi ganja. Lepas tu besok lusa dia buka mata, hilang. Kampung sudah kena jual, pokok sudah kena tebang, binatang sudah habis, hasil buruan sudah tak ada. Ini pengalaman orang-orang asli hampir keseluruhan. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak GEC dan Yayasan Hasanah, di mana mereka mampu buat apa yang saya tak mampu buat. Pujukan anda berhasil. Berikan tepukan kepada mereka. Saya bawa mereka pergi ke mana? Latar Kinjang untuk tengok. Ini contoh koperasi yang kita ada. Tapi mereka masih was-was. Cuma dengan usaha anda, saya rasa dengan usaha anda dan juga daripada Jakwa yang menolong untuk membuat kertas-kertas supaya semua benda berada di landasan prosedur yang betul, koperasi dijalankan dengan betul, di mana hasil ini dia boleh dibahagikan kepada rakyat kampung. Sebab kita juga tidak ingin apabila ini berjaya, mungkin ada Alang saja yang jadi kaya, mungkin ada si Angah saja yang jadi kaya dan sebagainya. Kita nak warga kampung boleh berkongsi. Saya harap anda boleh berjaya. Komitmen kami di sini tadi, kami telah berbisik. Kami cuma tunggu satu aja, kerja kuat anda. Anda kerja kuat untuk menjayakan projek pelancongan di sini. Kami kerja kuat untuk tulis atas kertas dan kaut duit daripada atas. Cuma dengan itu kami boleh berjaya. Andai kata Yayasan Hasanah atau GEC datang lagi dengan, dia kata ini dah cantik, dia datang lagi dengan 500,000, Jakwa datang lagi dengan 100,000, contoh. Tapi bila datang buat lawatan, dia tengok atap dah bocor, paip hilang, lepas tu sungai penuh sampah. Saya rasa kalau begitu keadaannya, terus cancel duit, betul tak? Terus cancel, hilang, lari yayasan. Tuan lagilah habis, dia terus pergi Kedah, dia tak mau balik Perak, kan? Jadi kena kerjasama. Komitmen kami akan cuba sedaya upaya untuk cari duit kepada anda. Tetapi rakan-rakan di kampung perlu menjaga keadaan kampung dengan penuh indah, supaya apabila kami membawa pelancong ke sini, mereka dapat melihat keindahan alam yang ada di sini. Jadi itulah bahayanya apabila YB tak ikut skrip. Saya akan cakap tak berhenti. Jadi saya baru tersedar saya sudah cakap banyak. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua. Terima kasih pada semua yang mungkin saya tertinggal untuk menyebut. Jadi dengan penuh rasa kesyukuran dan suka hati, saya merasmikan Jok Madu di Kenang. Terima kasih.
Dimohon YB untuk berada di atas pentas. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Loh Ziyi di atas ucapan dan peresmian sebentar tadi. Majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Tuan Harul Izamin Abdul Rahman, Encik Lakshmi Muruga, Tuan Faizal Faris dan Tuan Haizurul Izwan untuk naik ke atas pentas